Halo semua, kami ada cabaran baru. Hari ini Sophie akan masak hidangan kecil. Mari kita mulakan dan chef akan masak hidangan yang sangat besar. Oh, ya, saya akan. Maaf Sophie, saya tak boleh hentikan tangan saya. Baiklah, ini sudah sedia. Banyaknya salad pada awak. Hei, saya mau donat. Saya sedang menunggu. Sophie, Johnny! saya berharap itu lebih baik daripada saya. Saya bukan sahaja akan mempunyai donat yang sedap, tetapi juga yang terbesar di dunia. Saya perlukan tepung. Itu sudah cukup untuk... Kau adalah apa? Kami mau for a quarter buwan Jermanko. Hasilnya crossberry tubas chorizo dan banyak susu. 10 liter tidak akan mencukupi, jadi hanya tinggal gaulkan semuanya. Pemukul besar saya boleh uruskannya. Saiz yang sesuai untuk jumlah sebesar itu. Chef, hentikan. Oh, saya boleh guna sekeping dough ini. Chef, tak kisah kalau saya ambil. Sedikit saja sudah cukup untuk saya. Baiklah, mari kita canaikan dough ini dengan penggelek kecil. Oh, lihat potongan kecil donat itu. Tidak. Mari kita buat. Apa itu? Ada. Great. Saya juga pasti boleh menggunakannya. Lihat itu. Abby. Hebat. Oh, wah, itu dia. Semuanya sudah siap. Tapi belum lagi. Kita perlukan Nutella. Nutella merah jambu. Wah. Kerji baru, Chef. Baiklah, kerji baru sako. Taburan ini akan... Baiklah, Jill. Yang ini jauh lebih baik. Phelps water? That was just a... Baiklah, saya akan parut coklat merah jambu. Oh, lihat. Ia bersama madu. Dan sekarang, mari kita hiaskan donat saya. Saya ada coklat merah jambu dan glaze hijau. Oh, sedikit taburan kecil. Mari taburkan di atas donat. Semuanya sangat berwarna-warni. Saya mahu Wendy mencobanya secepat mungkin. Wow, sejuknya. Mari kita lakukan. Saya tak pernah nampak donat sebesar ini dalam hidup saya. Mari cuba. Wow, ia seperti kek keseluruhan. Tak boleh percaya. Sangat sedap. Sekarang mini donat ini. Ia sedap. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Yang ini pemenangnya. Hore! Termashe, Wendy. Sekarang saya mau burger. Saya tunggu yang berjus. Ini akan siap. Saya perlukan roti untuk burger. Kecil sangat. Saya takkan gunakan ini. Ini bukan roti, tapi olok-olok saja. Oh, tunggu. Sophie, ya, awak boleh uruskan ini. Terima kasih. Kunci ini sesuai dengan saya. Kami potong kepada 2 bahagian. Gergaji rantai akan membantu di sini. Baiklah. Satu gerakan, siap. Teruskan. Saya akan ambil daging segar. Oh, ini ada daging cincang. Saya tidak perlukan. Tak perlu pengisar daging. Wah, lihat itu. Kita dapat 1 sen. Pen ini takkan berkesan. Saya akan tunjukkan cara yang betul. Saya tidak tahu ke mana chef pergi, tetapi saya jumpa jeruk. Ia terlalu besar. Yang ini sesuai. Memotongnya menjadi kepingan kecil dan memasukkannya ke dalam mangkuk kecil. Tuangkan sos kecap dan mustard di sana. Ia akan menjadi sos yang hebat untuk burger saya. Lihat betapa kecilnya potongan daging ini. Saya akan masaknya dalam kuali kecil, tetapi saya tidak ada dapur kecil. Sentiasa ada idea.
Saya akan gunakan setrika. Glam. Di sini. Pasangan itu Sekarang. menang selesai. Potongan daging berbau sangat lazat. Paling Perkara penting adalah penting. mengumpul mini burger. Siapa yang perlukan sedikit sos pada puns? Seterusnya, kita letakkan potongan daging di atas sekeping keju kecil. Keju perlu dicairkan sedikit. Oh, ia akan menjadi lebih baik. Sekarang letakkan satu lagi di atas. Sedikit keju, sedikit api, dan roti atas. Sungguh menakjubkan. Di mana chefnya? Baiklah. Sedang digoreng. Saya boleh sedikit pecahkan. sahaja. Baunya sangat hebat. Bagus. Baiklah, kita perlu menyusun burger kita. Oh, apa yang saya Pijak di tangkap? bawah. Cukup itu. Sekarang kita perlukan... Jualah. Baiklah. Di juicy cutlet sekarang. Paddleton dan tomato. Saya boleh potong mereka dengan satu pandangan. Percaya. Letakkan pada cutlet. Keluarkan sedikit mustard. Dan menutupinya dengan... Mana roti atas? Burger ini besar dan sedap sekali. Betulkah? Ia sangat besar. Seperti Caddy Burger dan satu bayi. Kawan, saya tak boleh gigit. Ia terlalu besar. Tak apa, mari cuba yang mini ini. Hebat, ia sangat kecil tapi lebih senang dimakan. Sangat sedap. Sophie pemenangnya. Saya hampir siap. Saya mau ais krim yang sedap. Mudah saja. Corn Ace cream size waffle sesuai untuk Dan saya. ini ada yang kecil-kecil. Saya perlukan yang paling kecil. Oh, apa itu? Siapa yang bercakap macam tu? Oh, Chef. Awak kembali dengan idea-idea gergasi lagi. Tepat sekali. Saya mahu cuba buat ais krim dengan buah-buahan. Kon ini terlalu kecil. Kita akan buat ais krim buah. Saiz ini sesuai. Saya perlukan beberapa buah segar. Ini sempurna. Lagi waktu tahu seperti itu adalah ubat istimewa Fanta. Pasti bukan untuk saya. Itulah damai. Saya lagi buat ais paling besar. Mari kita Viral tuang di Fanta seluruh kita. dunia. Sekarang masukkan... Kayu. Sedih sudah dimakan. Kamu ambil ais krim saya dan... Tiba kukannya. Aduh, Syok, apa yang tak kena Apa hal dengan dia? Dia telah membekukan dirinya dan sekarang sangat sejuk. Saya ada idea. Jom buat ini. Saya akan guna sudu dan letak ais krim dalam kon saya. Saya pasti takkan sentuh dengan tangan. Wah, tengok tu. Sumpah. Saya betul-betul terlupa tentang chef itu. Saya akan tolong Itu dia. lebih baik. Ais krim sudah beku. Wendy, awak boleh cuba. Oh, alamak. Saya tidak pernah lihat ais krim sebesar ini sebelum ini. Oh, ada yang tidak kena. Ia terlalu sejuk sehingga lidah saya melekat padanya. Sudahlah. Saya tak nak makan ais krim ini lagi. Saya nak cuba ais krim kecil, Sophie. Nampak sedap dan rasa hebat. Sophie, awak memang terbaik. Kemenangan milik awak. Ore, saya menang lagi. Oh, saya cuba begitu keras. Dan Tidak saya menang. tak melakukannya. Oh, Mengapa? Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini dan langgan saluran kami.